Okay, let's start guys. Okay, sekarang kita berada di KLIA. Tengah kemas-kemas dekat belakang tu. Okay, view ni terlalu random ya, tiba-tiba kat sini. Tapi tak apa, kita akan pergi ke somewhere. Say something kakak. What? Welcome back. Pray for our pray for our peace. Sekarang kita tengah tunggu check-in punya self check-in. Kita nak check-in check-in luggage, sorry. Jangan untuk turun. Tok nenek. Tok nenek. Okay, sekarang kita dah melepasi scan boarding pass apa semua. Sekarang 10.48 kita on the way ke gate ya ke? Betul lah, ke gate kita. Ya, sekarang kita dah sampai dekat gate kita. Tak lah dah sampai, tapi dah nak sampai lah P12 gate kita. Okay, kita dah melepasi scan-scan yang ada di sini. Lepas tu, jomlah kita ke gate kita P12. Jom. Tengok, orang dah berkahwin. Kita tinggal duduk belakang tu seorang-seorang. Tak ada siapa teman. Malam. Tak nampak. This bell, this part is for your baby. Saya boleh nak tengok. You place there. Nak tengok ni. Dah lah tu. Ya. Ni tak diguna pun. Tak function. Tak function kan. Nak guna ni pun tak function, papa saya kata. Dia boleh lah letak air. Ni letak kaki. Okay, disebabkan lama sangat tak sampai-sampai. Dah berapa banyak kali tidur dah tak tahu. So, kita orang beli chips. Tak ada rasa. Rasa apa? Semua orang tengah sibuk melihat pemandangan walaupun tak sampai lagi. Mungkin orang dah nampak gunung-gunung yang ada salji. Tak tahu dengar ke tak, but we safely arrived at Almaty Airport at tapi tadi pukul 8 tengah ke 8.30 ke atas dah sampai dah. Cuma dia macam delay sikit sebab tak ada parking apa semua. But alhamdulillah we safely arrived and dah rasa sejuk. Sekarang tengah hujan. Tak nampak. Okay, sorry. Dah rasa sejuk guys. Jadi dia buka pilot kata 1 degree. So inilah Almaty Airport, Kazakhstan. Sorry. Okay, so tandas dia. Mana yang nak cakap? Bersih. Tandas dia. Bersih. So, smelly.
tak smelly, tak berbau. Tak tahulah sebab dekat airport kan biasalah. Dekat luar tak tahulah, tapi setakat ni okey lah tandas dia. Review tandas. Okay, jom. What, only 100? Oh my god. It's okay, 100. 100 je. 100 saja. Tak cukup. Dapat berapa? Kenapa 100 je? First time. Okay guys, sekarang kita dah order Grab. Dah order Grab. Okay, sekarang kita baru nak keluar airport. Sekarang tengah hujan. Hey! You can see that snow. Tengah hujan. Okay, tadi kita orang dah keluar tapi dah masuk balik sebab tak nampak lah. Kalau terbalik kan? Sebab dia punya Grab ni tak jauh lagi. So kita orang tunggu dalam dulu. Sebab sejuk. Sebab kat luar tengah hujan. Kesian dah ni. Ibunya pun kesian. Ibunya. Baca dek 0338 Okay, sorry. XH. 033. Okay, kita tengah cari kereta. Ni? Lepas tu macam mana aku nak? Boleh? Wish. Okay. Kita orang dah masuk kereta. Sejuk gila weh. Oh my god. Sekarang nak ke Airbnb. Tadi mak ada dalam Grab dia. Dah sampai Airbnb. This is our... Alamak bersepah lah pula. Tapi macam ni lah. Esok kot esoklah aku buat ni full review. So cantik lah sikit kan. Sekarang tengah serabut, tengah serabai dan malam. Sekarang dekat Malaysia pukul 11.30. Dekat Kazakhstan 8.30. Okay. Okay. Oh, by the way, aku lupa lah nak bagi tahu. Saya berada di Kazakhstan, guys. Almaty, Kazakhstan. Alhamdulillah, syukur. Kau dah tahu tadi tak pula? Okay. Nak tahu tak? Tadi, owner rumah ni, kita orang bercakap dengan dia menggunakan translator. Tapi mula-mula tu macam, you. Macam tu. So it's funny lah. It's kind of funny but it's okay. InsyaAllah semuanya berjalan dengan baik. Tak jadi sambung esok. Kita sambung malam ni juga. Lagi cari makan malam. Makan malam. Tapi yang dekat lah dengan Airbnb ni. Okay. Pakaian saya. Okay, kita dah turun. Dia dekat je dengan Airbnb. Airbnb kan mana tak belah situ-situ. So ni kedai dia. Oh ni kedai roncik. Ni kedai roncik dia. Tak payah aku. Okay, sekarang kita on the way ke kedai makan halal. Tak ingat apa nama dia tadi, nanti saya akan Mawat. Tapi yang tu gig tadi apa dah? So, kita berjalan kaki dari Airbnb tadi. Berjalan kaki dari Airbnb tadi. Dari rumah tadi.
Mama. Alamak, macam mana lalu? So, dia sejuk Dia sejuk sebab tambah dengan hujan lagi. So, kalau bercakap pun dia aku rasap. Tapi tak tahu korang nampak ke tak? Okay, tak apa. Nanti ada bau pula. Mah. Ya, dari tadi tak sampai-sampai. I just want to see that today is day 1. Pinggang nak patah. So, ni suasana Almaty, Kazakhstan. Ni bandar dia. Aku tak sure. So, beginilah dia punya vibe. Okay, sekarang kita ada dekat kedai Navet. Ni dia punya dalam. Hai, morning. Okay, hari ni day 2. Sekarang dekat Malaysia pukul sekarang dekat Malaysia pukul 12.52. Dekat Kazakhstan 9.53. So sekarang tengah bersiap-siap untuk keluar. Kita akan pergi ke tempat yang bersalji. Nama tempat tu Simbulak. Di tempat ski ya. Di tempat ski. So ni pemandangan dari Airbnb. Macam berkabut sikit. Tapi memang vibe dia cantik tau. Sebab dia ranting-ranting dia tu. Ranting-ranting dia tu kering. Pokok-pokok dia tu kering. So kalau nak ambil gambar cantik, vibe dia cantik. Okay, sekarang kita keluar daripada rumah. Nak pergi ke apa tadi? Simbulak. Tapi sebelum berjalan jauh, kita nak pergi kedai roncik ni dulu. Beli makanan manis-manisan. So ni perumahan dia. Sekarang tengah sejuk. Kalau bercakap ada asap tau sebenarnya. Tak tahu dekat kamera ni nampak ke tak. Kita dah nak sampai. Kita di tempat ni Simbulak. Tengok ni salji dia. Tapi ni tak beku. Korang tengok kat sini tak ada traffic light untuk berjalan kaki tau. Tapi bila ada tempat jalan melintas ni, kereta tu sendiri yang akan slow dan dia akan bagi kita untuk jalan. So, baguslah. Tak payah nak angkat tangan pun. Kalau dia nampak ada orang nak lalu, dia akan stop. Yang penting kena dekat lalu lintas jalan. Apa panggil lah? Jalan tu. So, sekarang kita nak naik cable car. Kita nak naik cable car. Kita nak naik atas. Lepas tu kita nak tengok tempat ski tu. So mostly orang yang naik sini, dia akan memang untuk ski lah. Siapa yang nak naik atas tu kebanyakan dia memang untuk main ski. Bestnya. Nak tak? Masa video. Okay, orang-orang reda. Orang Kemulan dah sampai Simbulak. Sekarang kita nak pergi beli tiket untuk naik cable car Simbulak. Dekat Simbulak. We want to buy round trip ticket for 7 person. 10,000 include all 3 level up and down. Up and down, yes. Okay. How many tickets? 7. Thank you.
Jom. Jaga-jaga. Alhamdulillah. Berjaya. Ramai gila guys. Oh dia ada lagi satu lah kalau nak naik. Oh tapi tu kalau nak main ski. Kita dah sampai atas. Kita makan dulu dekat kedai makan dekat atas ni. Shibulak Mountain. Ni kedai dia. Orang jatuh daun pudina tu lagi. Dia 2-3 macam daun. Ni Tashkenti. Ada. Masa dekat Madinah. So dalam dia ada daun pudina. Tak tahulah ada daun-daun. Oh, tak jumpa. Ni tas dia lain. Nak minum dia dekat cawan ni. Okey. Ha. Oh, abang jumpa dia amal. Sebab semalam kita pergi kedai Nabat tu kita makan. Kita minum dekat cawan biasa. Bukan dekat mangkuk dia. So sekarang hari ni baru tahu. Masih kawan dia. Kita mesti tahu. Oh, adik makan ni. Okay, thank you. Naik sorang-sorang. Aku naik sorang-sorang weh. Weh, basah. Yeay. Sejuk. Yeay, naik sorang-sorang. Sejuk sumpah. Masya Allah. Okey, itu sahaja video untuk episod kali ini. Kalau nak tengok view atas gunung Shibulak ni, tengoklah episod akan datang. Okey, bye-bye. Dadah.